Dalam saingan Liga Malaysia musim ini, benteng JDT yang biasanya kebal nampaknya mempunyai satu titik kelemahan yang tidak disangka iaitu jarak jauh. 2 gol daripada Azim Rahim, Melaka, dan Azam Aziz, Kelantan Real Warrior, bukan sekadar nasib, tetapi menunjukkan beberapa perkara. Shihan sering bermain sebagai sweeper keeper untuk membantu memulakan serangan. Kedudukannya yang agak tinggi di luar kotak penalti menjadi umpan buat pemain lawan untuk cuba membuat percubaan jarak jauh. Sebelum ini, pasukan lawan mungkin merasa gerun untuk merapati kotak penalti JDT. Sekarang, mereka tahu mereka tidak perlu masuk ke dalam kotak pun untuk menjaringkan gol. Cukup sekadar melihat Shihan terleka sedikit. Selepas ini, jangan terkejut jika sesi latihan pasukan lain akan dipenuhi dengan drill sepakan jarak jauh. Ia kini menjadi senjata untuk mencari gol ketika berdepan JDT. Sudah tentu JDT dan Shihan tidak akan berdiam diri. Analisis video pasti dilakukan untuk memperbaiki komunikasi antara penjaga gol dan barisan pertahanan.